Rakan kiri kanan ada tak rakan kamu yang tidak berada dalam kelas sekarang? Ada. Okey, siapa? Pengawas. Satu pengawas, satu wakil sekolah. Jadi jumlah pelajar akan sendiri berapa sekarang? 18 per 24. 6 orang tak ada. Ya, ada yang tak datang sekolah tak? Ada seorang. Seorang ya? Okey. Baik. Pada hari ini kita masuk ke tema ketiga dalam pelajaran sivik kita, itu bertemakan hidup bermasyarakat. Jadi dalam tema ini dia menjelaskan tentang sumbangan terhadap pembangunan masyarakat melalui penglibatan aktif dalam aktiviti kemasyarakatan. Ya, sumbangan terhadap pembangunan masyarakat melalui penglibatan aktif dalam aktiviti kemasyarakatan. Jadi dalam tema ini kamu akan dapat mengenal pasti, ya, sebenarnya ada 3 kategori yang terlibat, yang boleh kita kategorikan terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan, penglibatan tu dia. Satu adalah penglibatan atau sumbangan individu, orang perseorangan, dia pun boleh terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan. Yang kedua, badan kerajaan, agensi kerajaan. Yang ketiga, agensi bukan kerajaan. Jadi untuk hari ini setelah habis PDP kita, saya harapkan kamu akan dapat menguraikan sekurang-kurangnya 3 bentuk sumbangan penglibatan individu dalam aktiviti kemasyarakatan. Jadi pada hari ini kita melihat sumbangan individu dahulu. Ya, untuk pelajaran akan datang kita akan melihat pula apakah agensi kerajaan yang terlibat dan agensi bukan kerajaan yang terlibat. Okey, baik, semua pelajar ada betul tak sekat? Betul. So maknanya saya nak minta kamu buka muka surat 64. Ya, muka surat 64 itu ada menerangkan, ada menjelaskan tentang bentuk sumbangan individu, tetapi secara ringkas. Ya, bentuk sumbangan individu tetapi secara ringkas. Misalnya, pertama, aktiviti gotong royong. Itu juga adalah sumbangan dalam masyarakat. Yang kedua, lawatan. Dan yang ketiga, pengawasan dan keselamatan. Ya, yang 2 bawah itu adalah sumbangan badan-badan agensi-agensi kerajaan. So dalam kumpulan, saya nak kamu menguraikan 3 bentuk sumbangan individu, orang perseorangan. Kamu boleh merujuk buku teks, kamu boleh kembangkan. Dan saya minta kamu berikan satu contoh-contoh yang lain yang kamu dapat daripada pembacaan ataupun pengamatan kamu dalam persekitaran sekolah ataupun persekitaran tempat tinggal kamu. Ya, kaitkan dengan keadaan semasa di dunia nyata. Okey. Saya bagi masa dalam 10 minit. Ya, 10 minit. 1, 2, 3, ada 4 grup ya, 4 kumpulan. Okey, maknanya saya nak kamu satu kumpulan tu memadai satu bentuk sumbangan. Satu bentuk sumbangan individu
dalam aktiviti kemasyarakatan. Kemudian ketua kumpulan bentangkan dan selepas itu kita akan letakkan di sini ya. Okey, dalam masa 10 minit boleh buka buku teks. Ya, buka surat 64 tadi. Di situ ada 3 contoh ya. Kamu kena bincangkan kesemuanya tambah dengan 1 contoh yang kamu bincangkan bersama-sama. Ya. Tolong beri penguraian sedikit. Okey. Kamu grup mana? Kamu grup mana? Ini grup mana ni? Ha? Ini sana. Okey. Bincang sekarang. Ya. Kasar perumahan kamu apa contoh-contoh yang biasa dilakukan? Kamu kembangkan isi yang ada dekat sini. Kamu uraikan. Apa contoh? Apa biasanya orang buat tentang gotong royong? Perhatikan kawasan perumahan. Tambah sekali untuk apa? Apa biasa yang kita jual kempen tu apa? Cegah apa? Denggi ya. Mana tambahkan macam tu. So maknanya ada idea tambah awak menguraikan. Di sini dah ada 3. Ya, dah ada 3. Plus cuba 1 lagi contoh. Okey. Kena kembangkan. Okey, contoh. Kalau mana tentang gotong royong tadi. Apa yang boleh kami kaitkan dengan program gotong royong di kawasan tempat tinggal? Kalau di sekolah? Apa yang kamu buat sekarang? Bukan belajar. Pasti tadi konsep gotong royong menghias kelas ni. Individu buat seorang-seorang kan dia sama-sama. Sama-sama tu maksudnya gotong royong. So kamu boleh bawakan contoh itu dalam penguraian kamu nanti. Macam lawatan. Lawatan kan bukan lawatan rumah orang tua kan. Tapi kamu sebenarnya pernah tak pergi melawat makan kamu? Dia dalam disakitkan orang. Sana lawatan juga. Ya. So maknanya ada 3 dekat sini kamu kembangkan dan kamu cari 1 lagi yang kamu rasa itu adalah penglibatan aktiviti masyarakat. Okey. Yang ini dapat tak? Dapat. Okey, kita tengok kamu ni. Mana? Cuba bagi contoh satu. Yang ni 1, 2, 3 yang ada dalam buku. Yang ni bukan. Dia lebih kepada agensi. Tapi yang individu sahaja. Apa? Kamu kembangkan yang ini. Dapat sikit. Kamu duduk sebelah sini. Sini. Semoga berbincang. Okey tu. Cuba bahaskan. Satu ini dengan contoh yang sama. Mungkin isi sama tapi kita berlainan. Ya, yang ni macam mana boleh? Kamu kembangkan itu surat 64. Ni. Okey. Kamu kembangkan, kamu uraikan. Ini kan umum, tapi boleh kamu uraikan dengan keadaan yang sebenar. Kalau gotong royong, kita bagi contoh di kelas sana, di grup sana. Macam bersihkan kelas ni, kamu menceriakan kelas ni. Itu gotong royong. Kan? Di kawasan taman perumahan yang boleh tak gotong royong dijalankan? Apa gotong royong? Gotong royong bersihkan surau. Lagi? Kalau orang zaman dulu gotong royong apa? Kenduri. Ya, gotong royong kan? Sekarang dia kata ni. Okey. So, lagi 5 minit dah. 5 minit. Okey. Silakan kumpulan belakang. Siapa ketua? Bagus. Ya. Banyak bagus. Banyak. Okey. Duduk depan. So, maknanya ini kawan kamu akan membentangkan dapatannya. Ya, pandangannya. So, mana yang lain-lain, kalau tak jelas boleh tanya kepada rakan yang bentang ini. Rakan yang di sini juga boleh tolong membantu. Okey, silakan. Aktiviti individu yang boleh melibatkan dalam aktiviti kemasyarakatan, kami punya kumpulan mencadangkan dari segi aspek hemat sukarela.
dalam, contohnya bencana banjir. Bencana banjir, dia banyak aspek. Contohnya kita boleh tolong dari segi tempat tinggal, makanan, pakaian. Dari segi dari aspek tempat tinggal, tempat tinggal kita tidak boleh sediakan, tapi kita boleh cadangkan. Contohnya kita boleh cadangkan dekat tempat sekolah yang tak kena, kawasan sekolah yang tak kena banjir tu. So kita boleh cadangkan sendiri. Kalau dari segi pakaian, kita boleh minta daripada masyarakat yang mempunyai pakaian yang berlebihan, yang tidak digunakan lagi untuk mendermakan kepada masa banjir. Dari segi makanan, semua makanan keperluan utama, contohnya biskut, beras, semua yang utama lah. Okey, dah cukup. Kita dah pergi pula online. Okey, pertanyaan ada nak tanya tak? Tadi dia khidmat sukarela. Jadi dalam buku teks tadi kita tak ada kan, ada khidmat sukarela, tapi dia dipengaitkan dengan agensi. Tapi kawan kamu ini telah ubah. Dia telah ubah sedikit khidmat sukarela yang dilaksanakan oleh individu. Jelas tak apa yang kawan kamu cakap tadi? Apa sumbangan itu? Okey. Ada nak tanya tak? Ada nak tanya? Okey, silakan. Bagus ya? Bagus. Okey. Bagaimanakah individu tu boleh mengumpulkan dana untuk membeli makanan? Okey. Zaman sekarang ni kita dah makin maju ke hadapan. So kita boleh war-warkan mungkin dari segi media ke, kita boleh iklankan di TV, tularkan di aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp untuk bantuan, untuk kumpulkan semua bantuan tu di satu tempat. Okey. Okey. Ada lagi tak pertanyaan? Bagus ya pertanyaan tadi. Ini bila kawan kamu menerangkan, so dia menguraikan khidmat sukarela. Sebab kawan tadi tanya, bagaimana individu itu boleh melaksanakan aktiviti sukarela. So syabas kawan kamu ni, kata dia dapat jawab. Pantas ya. Dia kata dengan mewar-warkan. Bagus ya jawapan yang tepat. Pun setuju juga. Okey, terima kasih. Okey, tepukan. Okey, yang kedua. Cepat, duduk mana? Yang kedua, bangun. Okey, bangun. Kalau lambat, maknanya kamu jangan serupa yang sini. Ni pas sukarela, tak ada siapa lagi dah sentuh. Okey, dah cepat. Bangun. Yang ni ada lah, kumpulan 1, 2. Okey. Tekan. Untuk kamu ini kumpulan 2 ya. Aktiviti rumah terbuka. Okey. Cuba ceritakan macam mana. Okey. Ini juga merupakan satu isi yang baru, poin yang baru. Bagus ya. Rumah terbuka. Apa yang kamu nak kaitkan dengan sumbangan tu? Okey, dari sumbangan ni individu ini mengadakan rumah terbuka untuk kita menggalakkan hubungan sejahtera antara masyarakat. Okey, dan contohnya contohnya adalah kita menyediakan makanan dan kita menyediakan persembahan untuk mereka. Aktiviti ini haruslah diadakan pada setiap tahun agar kita dapat mengenali sesama bangsa ataupun agama. Rumah terbuka. Ya. Yuk kita buka rumah terbuka. Apa penglibatan individu itu terhadap rumah terbuka? Menghadiri rumah terbuka yang dianjurkan oleh rakan-rakan. Itu maksud kamu? Ya. Okey, contohnya? Contohnya memasak, menyediakan makanan semua, lepas tu mengadakan persembahan untuk sama semua. Yang tengok tu ke sana. Ya. Macam mana yang lain? Setuju tak? Setuju. Ada yang tak jelas? Macam ada je? Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Jelas tak rumah terbuka ini? Yang boleh kamu kaitkan dengan penglibatan sumbangan individu terhadap pembangunan masyarakat. Jelas tak?
Boleh dapat tak? Macam mana dapat ayat? Jelas tak? Rumah terbuka ni. Nampak macam rare? Rumah terbuka tapi betul. Di sini betul. Dengan syarat kamu pandai menceritakan. Apa yang kamu ceritakan tadi tu tak berapa jelas tak? Apa dia? Macam mana? Rasa kawan-kawan ramai yang tak faham ni. Kalau saya rumah terbuka ni dapat mengerahkan konsep rahim atau masyarakat. Kira mak bangsa atau suku agama itu adalah sumbangan dia untuk masyarakat. Lepas tu contohnya kita angkat barang selama menyediakan Macam lain je tu. Itu dah angkat barang selama ni. Rumah terbuka dalam konsep masyarakat Malaysia macam hari raya. Orang datang. Kan? Datang makan je kan? Dia tak datang untuk angkat-angkat barang. Tak ada. Betul tak? Siapa boleh tolong bantu? Ada kumpulan? Jaga lalu lintas. Ada kumpulan? Bantu. Ini idea bersama. Macam mana boleh kita jadikan ini sebagai satu isi, satu bentuk sumbangan. Jadi ini tak boleh ada tajuk rumah terbuka, tapi kita kata menghadiri rumah terbuka. Menghadiri rumah terbuka yang diadakan oleh rakan-rakan. Kalau dia tak hadir, maknanya meriah tak rumah tersebut. Kalau dia hadir, kurang-kurangnya dia akan dapat menjalinkan silaturahim, mewujudkan persefahaman. Terutama sekali kalau yang mengadakan rumah terbuka itu adalah daripada rakan kita yang berlainan budaya. Ya, jadi secara tidak langsung kami juga telah mewujudkan satu suasana yang harmoni, ya, dalam kalangan masyarakat kita yang berbilang. Okey, terima kasih. Okey, yang ketiga. Dalam tema hidup bermasyarakat ini, saya akan mengambil tajuk lawatan. Lawatan seperti dalam buku teks, dia mengenai lawatan ke rumah orang tua. Tetapi hari ini saya akan membincangkan tentang lawatan ke rumah kawan saya sendiri. Dia sakit, dia mengalami sakit paru-paru berair. Dan kami dalam kelas ni, sebahagian dari kelas ni menghadiri dan berkunjung ke hospital untuk melawat dia. Secara masyarakat kita pergi bersama-sama untuk mengambil sumbangan untuk meringankan beban ibu bapanya, kerana ibunya mengambil cuti untuk menjaga dia di hospital selama beberapa hari. Dari segi individu, kita boleh memberi sumbangan dari segi makanan maupun wang. Jika kita tidak mampu, kita hanya berkunjung dan memberi sedikit buah tangan kepada dia untuk meringankan beban keluarganya. Ada soalan? Bagus ya? Jelas. Pun dia mengembangkan daripada isi yang terdapat dalam buku teks. Bagus. Ya? Bagus. Satu, ciptaan yang baru lah, satu hasil kreativiti yang baru. Betul, bertemakan lawatan. Tapi lawatan macam mana yang kaitan dengan individu yang kamu boleh faham? Jadi bila kamu melakukan melawat rakan kamu yang terlantar di hospital ataupun terlantar di rumah, kamu datang untuk memberi sokongan, semangat, ya, dan memberikan apa bantuan yang diperlukan. Okey. Bagus ya, tepuk tangan. Terima kasih. Okey. Okey, yang keempat, 1 2 3, yang akhir sekali. Okey. Okey, silakan. Tanda-tanda. Malu dia. Okey. Sila. Kau apa? Kau poin kamu apa? Saya cakap pasal gotong royong.
Gotong royong, okey. Apa dia berkaitan dengan gotong royong? Okey. Okey dah. Masa perumahan penting kalau tak ada gotong royong. Okey. Yang mudah kalau tak ada perhatian boleh kotor. Lepas masalah cuaca apa, pokok tanaman boleh dihancur, ranap semua. Okey. Gotong royong apa yang kamu cadangkan? Contoh dia adalah kempen lah. Ha? Contoh lah kempen untuk basmi kawasan yang boleh merebakkan Nama Edis. Okey. Baik. Ada soalan, betul ya? Gotong royong membersihkan kawasan tempat tinggal. Itu yang dibentangkan oleh rakan kamu tadi. Setuju? Ada tak lagi gotong royong dalam bentuk apa yang boleh kita buat? Selain pada membersihkan kawasan tempat tinggal untuk kempen kamu Edis tu, apa lagi gotong royong biasanya berlaku di kawasan? Ya? Kenduri, majlis perkahwinan juga ya. Biasanya alangkah baiknya kalau ada hidupkan semula gotong royong untuk meningkatkan lagi hubungan silaturahim. Apa lagi? Tapi yang biasa kita buat adalah gotong royong. Menghias kelas juga bukan gotong royong ya. Itu sumbangan awak. Bila katakan sekolah kelas awak bercadang untuk melengkapkan bilik darjah ini dengan keceriaan dan nota-nota ini, mana semua pihak berikan sumbangan, ada sumbangan. Itu sumbangan itu juga kita kenali sebagai sumbangan individu. Dan awak nampak tak? Ini hasilnya. Ya. Hasilnya sumbangan sumbangan dalam aktiviti kemasyarakatan di peringkat sekolah. Tapi kalau di luar sekolah banyak ya. Kamu contohnya boleh menceriakan kawasan taman perumahan kamu. Ya, ataupun hujung minggu kamu dengan kaum keluarga ya, masing-masing bersihkan kawasan rumah dan sebagainya. Okey, duduk. Baik, gotong royong uraiannya membersihkan kawasan tempat tinggal. Betul ya? Contohnya kempen nama Edis. Yang ini lawatan di hospital. Contoh di hospital. Okey, yang sini membersihkan kempen apa anti denggi, betul tak? Apa yang sesuai. Okey, pelajar. Jadi awak nampak tak? Ini merupakan contoh ya, 4 contoh sumbangan individu dalam aktiviti kemasyarakatan. Baik, bila kamu lihat semua ni, ya, sumbangan-sumbangan ni, ada tak kamu dapati bahawasanya apabila kita melaksanakan pada akhirnya, ya, masyarakat akan sejahtera. Betul ke tidak? Betul. Ya, contoh ya, khidmat sukarela. Khidmat sukarela seperti mana yang diuraikan oleh rakan kamu tadi, dia contoh banjir ya, dengan maknanya dia memberi contoh, beri bantuan pakaian, makanan seperti mana yang kita pernah buat dulu untuk yang di Kelantan hari itu kan. Ingat bagaimana kita kumpulkan semua pakaian, makanan untuk diserahkan ke yang memerlukan. Yang kedua, rumah terbuka. Ya, ini satu poin yang bagus juga, rumah terbuka. Poin yang bagus tapi perlu diuraikan secara berhati-hati. Sebab untuk menunjukkan apa kaitannya tentang dalam pembangunan masyarakat. Sumbangan individu itu boleh membawa kepada kesejahteraan masyarakat sebab dia memupuk sifat perpaduan tadi. Yang ketiga, lawatan ya. Lawatan pun mengukuhkan ikatan silaturahim juga. Contoh merawat rakan-rakan di rumah sakit ke, di rumah dia ke, di kemalangan ke. Bukan saja kalau dia menerima bencana misalnya ataupun ibu bapa dia meninggal dunia dan sebagainya ya. Dan yang keempat, gotong royong. Ini memang mudahlah. Ya, ini memang mudah, maknanya 4 perkara ini boleh mendatangkan, bila kita melibatkan bersama-sama, boleh membawa kepada kesejahteraan hidup bermasyarakat. So hari ini boleh ada pelajar sebutkan ya, rumuskan apakah sumbangan individu dalam aktiviti kemasyarakatan. Awak rumuskan balik yang seperti mana yang kita bincangkan tadi. Angkat tangan seorang.
Rumuskan balik. Kamu cakap balik, rumuskan balik hasil perbincangan tadi. Boleh? Nak cek dia ni. Nama Aidil. Aidil, ya? Aidil. Bangun Aidil. Apa kita belajar hari ni Aidil? Apa yang kamu dapat hari ni Aidil? Sebab aktiviti-aktiviti yang boleh Yang boleh sikit lagi, yang boleh apa? Yang boleh tu betul lah. membantu masyarakat. Membantu masyarakat ataupun aktiviti yang boleh membawa kepada kesejahteraan masyarakat ataupun hidup bermasyarakat. Okey, jadi cikgu nak nota yang sedikit ni kamu catat dalam buku nota kamu sekarang. Ya? Itu sahaja pelajaran kita hari ini. Jadi cikgu harap ya, apa yang disampaikan ini kamu dapat, dan kalau ada masalah jangan lupa datang tanya ya. Tu lengkapkan apa yang cikgu tugasan kamu pada hari ini di rumah. Itu sahaja, terima kasih. Bangun kelas.